Hai, selamat datang ke Cuba. Jadi hari ini aku akan bawa korang ke Muzium Penjara Malaysia bertempat di Melaka. Kita nak beli tiket di kaunter dulu. Cuma je. Bersama So masuk percuma. dan masuk ke cuba. Malam ni lah. Baik. Ni kena pergi sini ke? Masuk sini Zik. Ha? Oh, ambil gambar. Oh, dah ada gambar dah sekarang? Saya ambil gambar. So, ni kawasan pameran. Start masuk, puan masuk. Ni ada Gari dulu 1950. So 1990. Ni buku pol. Kamera. Oh, kamera zaman dulu. So setiap banduan akan mendaftar di sini ya. Varian bebas kemasukan banduan. Ada tak rekod? Siapa? Tak ada rekod. Ikutlah orang ni. Buku harta benda. Yang telefon lama lah. Mesti dia orang Ni? ada. So nanti akan ukur lah. Oh, Ukur tinggi, ukur berat. ini contoh macam mana dia orang penerimaan bantuan. Betul. Okey, faham. Ambil ketinggian, ambil berat badan. Start daripada banduan mak masuk, dokumen, hukuman. So ni bilik dia ke? Pendaftaran. Okey. Check in lah, boleh check in. Alright. Di mana tu? Lepak member. Okey, selamat. Sel diorang ni pergi sementara. Sel diorang sebenarnya kat dalam. Oh, ni macam pameran. Dia masuk dek. Contoh-contoh rekod peribadi Juvana era 1990. Jadi kat sini boleh nampak kalau ada pelawat datang. Pasal pelawat lah. Kita bercakap dengan orang depan. So pelawat akan datang, kita akan beri masa untuk cakap. Pelawat duduk kat dalam dalam. Dah sini. Pelawat duduk kat sini. Jadi panjang jadi banyak telefon. 5 jam. So logiknya tidak dapat pas barang apa-apa lah bila tutup sini. Sini hanya lawak untuk cakap. Tak boleh pas apa-apa barang. Kenapa kita cakap pasal pas barang? Nanti kita akan bawa korang ke tempat contoh penyelundupan barang dalam Bandar Mandas juga. Antara penyelundupan barang. Nampak? Duit disembunyikan dalam kasut. Tisu. Ayam yang dihantar ke dapur penjara. Slipper. Gigi palsu juga ada duit Concealment. Dah, contoh gambar berdasarkan kat atas banduan yang meninggal dunia akibat penelan, artikel larangan macam dadah, barang-barang terlarang. Ini barang-barangnya. Ini contoh artikel larangan, barang bahaya boleh mencederakan orang dalam penjara. Sebab ni semua buatan sendiri daripada plastik. Marker pen, nampak? Daripada marker pen tu boleh buat macam misal bom.
Ni, berus gigi ditajamkan. Boleh membunuh ya. Sudu ditajamkan nampak. So boleh mencederakan. Ni antara wang diseludup melalui dubur masuk dalam dubur. Duit yang diroket. Duit-duit ni. Ni pun tembakau. So kat dalam penjara, you got money, you king. Naiklah berharga tu. Okay, korang pasti tengok ni apa kan. Ini adalah lastik. Lastik ini adalah lastik, replika lastik kayu yang digunakan untuk menghantar artikel larangan, barang hantaran. So dekat rasanya lah. Tapi ini replika ke dalam penjara. So dah tangkap kan. Ini adalah Mr. Kimberly Dining Point. Kamera orang dulu lah pakai. Tengok ke belakang. Mak sangat besar ya. Tengok. Macam ambil gambar. Tak rasa. Besar. So ini adalah pameran bengkel jahit oleh banduan. Sewing machine ni 1960 punya sewing machine lah. Banduan pakai. Macam zaman-zaman nenek-nenek kita kan. So inilah hasil-hasil mereka. Ni hasil pada banduan lah. Kita tengok produk ni berdasarkan fabrik yang dihasilkan oleh banduan kat bengkel ni. Barang-barangan cantik. Serika pada waktu tu. Ni yang pemanas serika untuk panaskan api bara dia pakai kan tekak. Saya sempat rasa ni. Serika macam ni saya sempat rasa. Musim raya pun dah dekat. Tapi ini bukan baju raya lah. So di sini adalah di mana tempat banduan mandi. Sampai. Tinggi saya sampai. Apa saya rendah aja. Mungkin cedok. So tempat mandi, kolah ini telah dibina sekitar tahun 1990-an dan telah dibaiki, baik pulih pada 1990-an. After 30 years lah. Untuk mandi dan cuci pakaian. So cuci pakaian, mandi semua kat sini. Kita akan masuk ke bilik tayang dulu tengok ada apa. Ada video sebatan. Boleh gambar. Tapi tak boleh record kat dalam. Apa yang kami boleh sharekan kat dalam ada petunjuk video tayangan sebatan lah. So kat sini infonya mengatakan di zaman penjajahan Jepun ada dua hukuman mati, iaitu hukuman tembak dan hukuman pancung, tarik pancung. Pancung balik. Dan di sini adalah bilik gantung aras bawah lah. Maknanya banduan tu akan digantung di atas, ada drop, prak. Lepas tu dia akan turun mandi kat situ. Tak silap saya kan, hukuman gantung sampai mati telah di-amend sebab before this ada yang gantung tapi tak mati. That's why di-amend jadi hukuman gantung sampai mati.
Saya lupa rujukan mana, tapi korang boleh google lah dekat dalam tu, pasal akta tu. Okay. Sekarang ni kita akan naik atas. Tengok ada apa. So di sini ada bilik gantung, bilik akhir, hukuman sebab rotan juga sini juga. Kita tengok dulu. Tutup lah kamera hukuman sebab rotan. So, kat sini boleh baca pelaksanaan hukuman gantung di Malaysia. Dan just share untuk kongsi, untuk menjatuhkan hukuman gantung ni bukan mudah je. So, tengok carta aliran ni. Tangkap dan jatuhkan hukuman oleh Mahkamah Tinggi. So, banduan dihantar penjara dan dikategorikan sebagai banduan hukuman mati. Dan banduan hukuman mati ni dia ada pakaian warna juang yang sendirilah. Nanti kita akan tengok pemanggilan kategori pakaian banduan. Okay, so banduan juga boleh mengumumkan rayuan kat Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Konstitusi. Boleh appeal lah. Bila hukuman dah selesai, kita gantung. Jom tengok pameran kategori pakaian untuk banduan di penjara. Tiga blue collar. Jadi di sini terdapat pelbagai warna untuk banduan, bermula dengan color putih. Jadi inilah yang dikatakan pakaian untuk banduan akhir yang saya sebut tadi. Ataupun ada jalur ni adalah banduan yang boleh pernah cuba lari diri, melarikan diri. Ini set untuk banduan, barang peribadi mereka dapat. Kecil tapi boleh jadi barang larangan tak? Artikel larangan. Sabun, awal. So di sini adalah antara kesalahan jenayah yang boleh membawa kepada hukuman gantung mati ikut putusan mahkamah. Di antara section-section ni lah, senjata api, pembunuh, akta colik, akta dadah bahaya 32-39B. Tong najis dengan tong air. Buang air dengan buang najis sini. Tak silap, sel ni kongsi dalam 6 ke 8 orang saja. So di sini terdapat juga pameran untuk pakaian ataupun uniform pegawai penjara daripada zaman dahulu sampai ke yang terkini.
Dan untuk pengetahuan korang, 6 Disember iaitu hari ni ada pameran malam, iaitu masuk daripada pukul 10 malam sampai 2 pagi. So korang boleh check lah pada hari-hari lain. Ada surau. Ni kita tulis semayang tak? Pengetahuan korang, kat sini kadang jika ada rezeki, ada kerana lawatan sekolah ke apa, dia akan ada buat pameran lah, pertunjukan cara sebatan. Tapi pada patung lah, bukan pada orang. Ni keliling dalam penjara. Ada doktor, ada sakit apa tak? So, boleh scaling juga kat sini. Kat rawatan (2006) dalam 24 tahun lepas. Masa tu orang ni umur 18 tahun. 7. Kantin untuk beli makanan atau minuman. Tandas juga ada kalau korang nak. Tapi ni tandas awam bukan tandas banduan. So ni pinggan mangkuk banduan sekitar tahun 1980-an ke 1990-an. Dan ni tempat dapur masak. Ada gambar-gambar catuan makanan. Lengkaplah nutrisi makanan mereka. Ni pameran lukisan banduan. Sepuluh hari nak siapkan lukisan. Dijalankan di Jabatan Penjara Malaysia lah. Selain hukuman pemenjaraan, kami juga di Jabatan Penjara melaksanakan hukuman sebarotan ke
atas pesalah-pesalah yang melakukan kesalahan atas arahan mahkamah. Bukan kami suka-suka disebab orang, atas arahan mahkamah. Mahkamah bagi jatuhkan hukuman, kita orang laksanakan. Jabatan penjara ni jabatan pelaksana. Okey, untuk laksana rotan yang pertama yang kita pakai, ini rotan yang kita guna. Yang ni rotan dia talahan syariah. Panjang rotan ni tak melebihi 1.2 meter dan tak melebihi, dia punya ketebalan tak melebihi 1.25. 3 kali sebatan, masa sendiri dengan kiraan 1, 2, 3. Habis. Itu sahaja untuk teknik hukuman sebab rotan syariah. Kita tidak boleh hayung setua hati. Hanya 90 darjah sahaja. Kesalahan sivil. Panjang rotan dia sama, tak melebihi 1.2 meter. Dia punya ketebalan tak melebihi 2.50. Satu kali ganda lagi tebal syariah. Dia punya ketebalan tak melebihi. Ini rotan yang kita pakai. Yang ni untuk lelaki sahaja, perempuan dikecualikan. 3 kali sebatan, masa sendiri dengan kiraan 1, 2, 3. Habis. Itu sahaja yang kita sebab rotan. Kalau kesalahan sivil, kalau 24 awak bayar sendirilah macam mana. Apabila kita sebab, kepala panduan ni kita anjak ke sana supaya panduan ni tak tahu siapa yang sebab dia. Dan tukar sebab kita tak panggil nama, kita panggil nombor, supaya panduan tu tak kenal. Sekian itu saja video kali ini di Muzium Penjara Malaysia di Ayer Keroh, Melaka. Jadi korang kalau kesempatan datanglah, lawat, buka 9 pagi sampai 5 petang kecuali hari Isnin rasanya, tak silap, boleh google lah. Jadi last untuk akhiri video ni, firman Allah SWT, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi mungkin diorang telah terima hukuman di dunia dan mungkin diorang juga telah bertaubat di kesalahan diorang. Jadi siapalah kita untuk judge mereka. Okay, jangan buat salah, kau tak masuk penjara. Okay, bye.